Hai semua, Assalamualaikum. Sempena Raya Haji yang dah nak dekat ni, Cik Nom nak share satu resepi lauk terpaling favourite yang ringkas saja tapi memang cukup power bila makan, iaitu daging goreng kunyit yang dimasak Kelantan style. Menu ni sangat sesuai kalau korang nak hidang sesuatu yang mudah tapi sedap lah kan. Tambahan pula kalau ada daging korban tu. Masaknya pun tak guna banyak bahan dan tak kacau lah sangat rasa fresh daging tu. Bayangkan rasa daging yang lembut tapi tak kering, goreng dengan rempah kunyit yang wangi, lepas tu padankan pula dengan cili padi pedas-pedas sikit. Memang makan dengan nasi putih bertambah-tambah lah jawabnya. Okey, jom kita mula. Pertama sekali kita sediakan daging. Ni bahagian isi pejal. Bahagian peha tak silap. Ambil lebih kurang 500 gram. Kita kena pastikan daging ni dihiris sederhana nipis melawan arah urat supaya daging tu lembutlah bila masak nanti. Ada ramai tahu yang confuse macam mana nak potong lawan urat tu. Memang kadang-kadang Cik Noh pun confuse. Kena jegir biji mata, cari mana garis lurus urat daging tu. Macam ni. Yang bekas potong ni dah arah lawan urat. Sebab dah tak ada line halus, kita akan nampaklah garisan pattern muscle tu. So tipsnya, mula-mula cari garis lurus dulu. Lepas tu potong arah bertentangan sederhana nipis. Jangan nipis sangat, nanti bila kita goreng jadi kepingan yang keras dan tak moist. Jadi ketebalan tu kena ada juga untuk rasa juicy daging goreng kunyit. Macam Cik Noh cakap tadi, kenapa kena lawan urat? Sebab kalau ikut urat kan bila masak nanti dia jadi liat. Ni contoh potongan ikut urat. Tak nak macam ni ya. Satu lagi, kalau ada lapisan putih yang tebal. Kalau tak silap white slab lah orang panggil. Kita kena terim buang ya. Sebab bila masak nanti jadi keras. Sebab yang ni bukan lemak tau. Lebih kepada tisu. Masukkan semua potongan daging dalam mangkuk. Sekarang kita kena marinate dulu daging. Masukkan sedikit garam, 2 sudu kecil serbuk kunyit, nanti boleh tambah lagi. Dan setengah sudu kecil lada sulah atau serbuk lada putih. Tambah juga 1 sudu besar kicap pekat manis. Yang ni bukan untuk warna gelap pun, cuma untuk rasa dan bantu daging kita tu cepat lembut lah bila masak nanti. Jangan banyak, nanti jadi daging masak kicap. Gaul sebati dan perak dalam 15 ke 30 minit dah cukup. Sambil-sambil tu, bolehlah kita siapkan bahan-bahan lain. Untuk tumisan, ambil bawang putih. Kemudian iris nipis. Kalau nak tumbuk kasar pun boleh je bahan-bahan ni. Halia, iris nipis dulu. Kemudian racik halus ataupun kalau orang culinary panggil potongan julienne. Bahan lain Cik Noh tambah cabai besar merah. Belah buang biji dan potong kasar. Cili padi pun Cik Noh tambah nak bagi rasa pedas-pedas tu. Nak belah kepala macam ni pun boleh. Nak potong menyerong 2 pun okey. Dan ni Cik Noh guna bawang Holland. Potong kasar. Nak guna bawang bombay tu okey je, tak ada masalah. Dan sayur yang biasa orang guna untuk masak daging kunyit ni, kacang panjang. Potong memanjang dalam 2 inci. Okey, ni tips penting untuk masak daging. Api kuali kita jangan buka lagi. Kita nak daging ni tak terkejut masa masak. Lepas tu baru buka api kuali. Mulakan dengan haba perlahan-lahan. Ni salah satu teknik untuk masak daging supaya lembut, ala-ala slow cooker punya style gitu.
Kemudian tutup dan biar daging tu keluarkan air sendiri. Ini yang buatkan daging kita tak hilang rasa manis, kekal juicy bila masak nanti. Biarkan renyah pada api sederhana sampailah air tu hampir kering. Ada petua nak cepat lembut boleh masuk sudu besi kan? Korang boleh cuba. Okey, ni lepas air daging dah kering, berapa minit Cik Nong tak ingat. Sebab ikutlah kan banyak mana daging kita guna, daging tu basah ke kering ke. Sekarang boleh masukkan setengah cawan minyak masak. Minyak ni pun boleh adjust tambah lagi. Okey, lupa nak cakap, daging tadi kalaulah kata air tu dah kering kan. Tapi macam lihat lagi, korang boleh tambah je air dan terus masak semula sampai daging lembut. Kemudian bila minyak dah panas, boleh masukkan bawang putih dan juga halia yang hiris nipis tadi. Pastikan korang kacau lah sekali-sekala supaya tak hanyut. Tumis sampai bawang dan halia ni lembut. Cik Nong tambah lagi serbuk kunyit nak bagi warna tu lebih cantik berseri lah. Okey, ni dah nampak minyak dah kering. Jangan risau, boleh tambah sikit lagi minyak. Atau siapa yang suka basah-basah sikit berkuah, boleh je tambah air. Dan sekarang boleh masukkan bawang Holland, cili. Last sekali masukkan kacang panjang. Cik Nong tambah juga serbuk seasoning untuk penambah sedap lah. Dan kacaulah semua bahan ni sampai layu sikit dalam 2 ke 3 minit pada api sederhana. Kacau lagi sampai semua bahan sebati. Kalau korang suka lagi pedas, tambah je lagi cili padi. Yang penting sekarang ni, rasa dulu dah cukup ke masin semua sebelum tutup api. Siapa suka manis, boleh tambah nisan sikit. Okey, bila semua dah masak, boleh terus angkat dan hidangkan panas-panas. Cik Nong cadangkan makan je dengan nasi putih panas. Dengan sambal belacan ni, kalau ada budu lagilah mantap. Confirm lah licin berpinggan-pinggan. Tengok ni, daging lembu memang tak liat dan baunya tu cukup berselera. Okey, sampai sini saja perkongsian resepi daging goreng kunyit ala testa daripada Cik Nong hari ini. InsyaAllah kalau ikut langkah demi langkah, hasilnya pasti lembut, juicy dan menepati cita rasa punyalah. Jangan lupa cuba. Boleh je adjust sikit-sikit ikut tekak sendiri. Sekian, jumpa lagi di video akan datang. Selamat mencuba. Bye.